Rupanya masih ada ramai yang bertanya, siapakah sebenarnya pemilik sah tanah Palestin? Sejarah menunjukkan Palestin dulu diperintah para nabi daripada kaum Bani Israel di bawah panji tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dipimpin oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dengan kepimpinan yang adil. Tapi kemudian ramai orang Yahudi menyeleweng. Mereka ubah kitab mereka dengan tangan sendiri, bunuh para nabi seperti Nabi Zakaria sampai mendapat keburukan Allah Ta'ala. Selepas beberapa tempoh yang panjang, akhirnya umat Islam mengambil alih bermula dari zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Umat Islam meneruskan kehendak Allah Ta'ala di atas muka bumi Palestin dengan menjalankan hukum-hukum syariah, sehingga ramai manusia sama ada Islam ataupun bukan Islam dapat hidup di bawah naungan kepimpinan Islam secara adil dan aman. Maka umat Islamlah pewaris sebenar bumi Palestin. Dari zaman Sayyidina Umar sampailah Khilafah Uthmaniyah, Palestin kekal di bawah pemerintahan Islam lebih 1000 tahun. Namun akhirnya dirompak dan dirampas oleh British, Yahudi dan sekutunya. Palestin adalah tanah wakaf yang sedang menanti umat Islam bangkit dan membebaskannya seperti dahulu kala.